Right now nak balik kampung, but hari ni last day kerja. Tengah kampung weh. Sekarang saya on the way to office and tengok hiasan kat belakang ni dah meriah dah nak sambut raya. Gaya nak masuk office, nak kerja. So it's PNC lah, tak boleh nak tunjukkan. See you guys after work. Bye. Hey guys, I'm back with Darshika. Kita kat Watson and tengah beli ni eyeliner. What are you looking for? Tak ada warna pula. Astaghfirullahaladzim. I'm doing vlog for Raya. Yeah, I danced. Selamat Raya. Selamat Raya. Yeah. To Shopee tonight. So I'm trying these two lipstick, M1, M2, M4 tak, but M1, M2 ni from Kate. This is the code I want, but tak beli sehari ni, beli nanti. Lawa weh. I've tried it. Ni M1, M2. I think M1 more suitable to me, but I will buy both nanti. Cantik. Tapi jenama kek mahal je. Taklah mahal, macam a bit pricey lah. Beli apa babe? Wow, code number 2. Try tengok. Nombor 2. Kita sambung balik. Yang tadi tu nombor 2 kan? Yang ni nombor 1. Gitu. Hello. Mana? Liner. Okay. Macam mana nak pakai? Tak if I nampak bibi aku kan suka bermain je. Lip liner. Let's go shopping. Cantik. Not for you. Okay. Kita mencari apa tadi? Rantai untuk hias baju raya yang beli tadi. Ya. Oh, Madonna. Wow. Komen sikit. Selamat Raya. No, it's you yang shopping, bukan I. I dua je. Wow. Kau bayangkanlah Deepavali macam mana. Deepavali I bawa you sini. Boros. Kan I cakap datang sini you degil. Kena bawa luggage. Ni belum
ada aksesori lagi. Kalau ada Gitu. aksesori habis lah. Berapa plastik you? 5? Nak tambah tak? Alah-alah Jangan. Kita tak beli lagi Apa? kain kebaya tu. Oh Batik. ya. Kat mana nak cari weh? Tak ada. How does you feel? Puas. Habiskan gaji. Tak satisfied. Tahniah. Hi guys, Assalamualaikum. Good morning. So semalam driving malam, tapi tak sempat nak record because of there were so many things happen, macam serabut. Traffic jam lah apa semua kan. So hari ni kita akan ajak ibu pergi beli barang dapur, barang basah and so on. Let's go. Hai ibu, beli apa? Tak ada apa, beli ayam. Beli ayam. Beli barang beraya. Beli barang dapur. Yeah. Raya sampai dia ambil cuti 3. She is so busy. Call sana sini. Lepas tu tinggal aku seorang pilih kuih raya je. Tada. I think if I ambil je. Kalau I ambil je semua, I think ibu bayar je semua. Ibu tak tengok pun kuih apa. Ya Allah. I'm doing cornflake madu malam ni, so kita kena cek madu and bahan-bahan lain. Ada weh. Almond. My code is almond. Yeah. So, kita tak boleh beli. 200 ke 300. Orang yang dulu dengan I'm back guys. Ni betul-betul without makeup ya, without nothing So, right now tengah driving. Kita nak pergi ambil demam kat rumah pakcik, rumah uncle. So, after that kita cari barang sikit lagi, beli ais apa semua. Sebab malam ni ada pengumuman raya. I'm so excited. I'm so in love dengan driving, okay. One of my coping mechanism is driving. Dah lama tak drive. Balik Melaka terus drive. Bismillah. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last Dia excited tau sebab tahun ni semua orang balik kampung kan. Ada yang lama tak jumpa, Masya Allah. Ada rezeki tahun ni ramai balik, semua balik kot. I think after solat, diorang semua balik rumah. Because my rumah kampung ni rumah induk. Basically rumah induk atau rumah ibu ni dia jadi tumpuan semua orang berkumpul kan guys. I think you guys pun ada yang faham kot. Rumah berkumpul ni memang meriah kan. Daripada malam raya together, kita masak-masak. Here we go. Weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? So plastik weh. Ni kalau pakcik I ada, bising dia sebab ada polis. Beli 5 ketul. 5 plastik ais cukup ke guys? I don't think so. Okay guys, dah beli ais. Masya Allah barainya. Abaikanlah sayang barai ni ais beli 6 plastik kot. I think 6 plastik standby. Tapi kedai uncle Indian ni buka je. Mami
balik pun. Kedai ni buka je hari raya, so no worries. Sekarang kita balik, tunggu family semua sampai. Kemas-kemas rumah. Hampir terlupa guys, kena beli kuih. Satu berapa ringgit? RM4. Dah kuih guys. I bought roti jada and murtabak and it's okay. Yang penting kita raya. Ambil kau. Tak kau dah. Letak kat mana tak? It's ketupat in the making. Oh, panas. Janganlah dosa. Yang atas pada dia tak kahwin, yang kecil tak suruh kahwin. Ya. Siapa yang buka Kena kuat sikit. tarik buka ke pusing kan? Mercun time. So it's rendang, ada kicap, ada lemang, ada air sasi. Sedap. Sebelum kita sambung main mercun, kita makan dulu. Good morning guys. Sekarang pukul 7. I'm so sleepy, tapi dah kena prepare macam-macam. Ngantuknya. Kena iron baju, susu makanan, mandi. Jom. Masya Allah, Masya Allah. Kita buat vlog. Buat vlog raya. Dah siap, tapi itulah macam kejap lagi kena touch up make up semua. Right now Yaya kena potong kek, potong apa semua kena potong, and kena sediakan dekat depan sebab ramai dah sampai. It up, I'm saying like bing bop boom 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 bop. Kalau di mana berada, ingatku dalam doamu. Elok ke tudung ibu ni? Elok, cantik dah. Mahal tu. Air raya, cepat sama air raya. Sama air raya. Sama air raya. Kali. Buzu.
Selamat Hari Raya. Hari Raya. Ambil gambar. Sisi ambil gambar. Hai. Hai. Selamat Hari Raya. Glam. Pak Uda. Ya Allah, so hot. Masya Allah, tabarakallah. Panas. Panas, panas, panas. Time, I need to foto-foto. Foto-foto. Ketipa sayang. Maju raya dan boleh belum sayang. Okey. Kalau sudah hari Raya. Selamat hari raya, semua. Wow. ucapkan Kepada dunia. Okay, cepat macam mana? Macam mana? Macam mana? Okay, so cepat. Bunyi. 1, 2, lagi. Lagi. Bangga. Thank you so much guys for watching. Hoping that you guys seronok tengok vlog kali ni, vlog raya 2025. I impressed with my own makeup, yang mana dulu ya orang yang tak pandai makeup. As you guys can see, my previous videos memang tak pakai makeup langsung, pakai skincare je. So macam I'm still learning, still nak masuk kelas makeup and so on. Kalau sempat kita buat video tu. Okay, tu je video untuk kali ni. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe and share. Happy Eid to everyone. Hoping that our Syawal and Ramadan kali ni full of Allah's blessing and mercy. Okay, bye bye. See you in the next video. Assalamualaikum. Buat please.